PM Anwar nafi rombakan Kabinet besar-besaran. BN hantar senarai calon Kabinet Sabah. Pemuda PGRS desak tolak sokongan BN. Dewan Ulama PAS dakwa undang-undang longgar. Papagomo nafi hantar komunikasi palsu. Dan SPRM bebaskan Sofia Rini hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa tiada rombakan Kabinet besar-besaran akan dilakukan dalam masa terdekat. Baliknya, tumpuan kerajaan pada ketika ini hanyalah untuk mengisi beberapa kekosongan yang ada. Datuk Seri Anwar menjelaskan, meskipun terdapat desakan serta spekulasi mengenai rombakan Kabinet, penilaian semasa menunjukkan tiada keperluan untuk melakukan perubahan menyeluruh. Beliau menyatakan perkara itu ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Peluncuran Kenderaan Elektrik EV pertama keluaran Pro 2. Spekulasi mengenai rombakan Kabinet kembali diperkatakan susulan beberapa menteri dan timbalan menteri yang memegang jawatan sebagai senator dijangka menamatkan penggal perkhidmatan mereka pada awal bulan ini. Datuk Seri Anwar bagaimanapun menegaskan sebarang pengisian jawatan akan dibuat secara terhad dan berdasarkan keperluan pentadbiran. Barisan Nasional BN telah menyerahkan senarai nama calon untuk dipertimbangkan bagi jawatan menteri dan timbalan menteri dalam pembentukan Kerajaan Negeri Sabah. Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan pembentukan Kerajaan Negeri kini berjalan mengikut aturan yang ditetapkan selepas semua parti dalam gabungan diminta menyerahkan nama calon masing-masing. Timbalan Perdana Menteri itu turut menjelaskan kerjasama antara parti dalam gabungan kerajaan, khususnya antara BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS, berada dalam keadaan baik. Beliau menambah, koordinasi yang mantap antara parti-parti komponen diperlukan untuk mengelakkan pertikaian dalaman yang boleh mencecaskan kestabilan politik negeri. Dalam perkembangan sama, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu menekankan tumpuan utama kerajaan pada masa ini ialah menstabilkan politik Sabah. Sementara itu, Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS menggesa Gabungan Rakyat Sabah GRS menolak sokongan BN dalam pembentukan kerajaan negeri susulan pelantikan semula Haji Jinor sebagai Ketua Menteri. Menurut kenyataan itu, GRS sudah memiliki majoriti yang selesa untuk mentadbir Sabah dengan 29 kerusi dimenangi gabungan tersebut. Selain 5 kerusi bebas, 3 wakil APCO serta masing-masing satu daripada Pakatan Harapan dan KDM di samping 2 kerusi STAR. Sayap pemuda itu turut mengingatkan bahawa pengalaman lalu perlu dijadikan teladan merujuk episod Langkah Kinabalu pada 2023 yang didakwa melibatkan peranan BN. Pemuda PGRS menegaskan barisan wakil rakyat dalam kerajaan GRS Plus ketika ini sudah kukuh dan stabil sekaligus mampu meneruskan agenda pembangunan tanpa perlu bergantung kepada parti yang dikatakan telah ditolak sebahagian pengundi. Mereka turut mengingatkan bahawa BN sebelum ini enggan bekerjasama dengan GRS dan pernah melancarkan serangan politik terhadap gabungan itu serta kepimpinan Ketua Menteri. Malam, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki mengesahkan BN telah menyatakan sokongan untuk pembentukan Kerajaan Sabah dengan Haji G sebagai Ketua Menteri. Dewan Ulama PAS DUPP menegaskan wujud kelompangan dalam undang-undang sedia ada berkaitan kes melibatkan hubungan sejenis, terutama selepas beberapa keputusan mahkamah sebelum ini. Ketua DUPP Ahmad Yahaya menyatakan
kejadian itu merupakan kesan daripada keputusan dalam kes Iki Putra dan seterusnya kes membabitkan Nick Allen Abdul Rashid yang menurutnya telah mengubah skop penguatkuasaan terhadap kesalahan berkaitan. Menurut Ahmad, Mahkamah Sivil di peringkat persekutuan ketika ini hanya dapat melihat bagaimana undang-undang yang ada meninggalkan ruang ketirisan yang ketara. DUPP berpendapat Mahkamah Syariah Negeri sepatutnya diberikan kuasa penuh untuk mengadili kes yang dianggap sebagai jenayah berat dalam hukum Islam. Ahmad menekankan bahawa bidang kuasa yang lebih besar kepada Mahkamah Syariah akan membolehkan tindakan pencegahan lebih berkesan dilaksanakan. Penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Tris mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Sepang atas tuduhan membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu yang mengaitkan 11 ahli Parlimen PKR didakwa akan menarik sokongan terhadap Perdana Menteri pada Mei lalu. Pengakuan itu direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Uthman. Menurut laporan harian Metro, tuduhan tersebut melibatkan penggunaan akaun Facebook Muhammad Azri yang digunakan bagi memuat naik hantaran berkenaan pada 28 Mei sekitar jam 7.32 malam. Kes itu diklasifikasikan mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman di bawah Seksyen 233-2 Akta sama termasuk denda maksimum RM500,000, penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Akta tersebut turut memperuntukkan penalti tambahan RM5,000 setiap hari sekiranya kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Peguamnya, Rafiq Rashid Ali, ketika ditemui di luar mahkamah memaklumkan perbicaraan bagi kes tersebut ditetapkan pada 27 hingga 30 April tahun depan. Wanita dikenali Sofia Rini Buyung yang dikaitkan dengan klip video perbualan bersama ahli perniagaan Albert Tay berhubung isu rasuah telah dibebaskan. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki berkata, ia susulan tempoh remannya berakhir hari ini. Katanya dipetik BH Online, reman tamat hari ini dan tidak disambung. Malaysia kini sebelum ini melaporkan selain Tay dan Sofia Rini, SPRM pada Jumaat lalu turut menahan bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berhubung siasatan dakwaan rasuah perlumbungan di Sabah. Walaupun mengakui ada berjumpa dengan Tay, Sofia Rini mendakwa ahli perniagaan tersebut membuat kenyataan palsu dan tuhmahan terhadapnya. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.